Tuhan bagi rezeki kita, kita tidak sembahyang, tak berasa jahat. Tuhan bagi rezeki kita, kita tak bagi rumah Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan manusia, tuan-tuan, bagai nak rak kita malu kat orang. Bapa pasal dia tolong banyak ambo. Dia bekwah di kemamai ambo pergi. Biar retin ambo tak boleh pergi, ambo pergi sore tak apa. Ambo malu malu Allah sungguh. Pasal masa dia duduk pada Pak Ahmad dulu, anak-anak ambo boleh kerja gapo gini gapo dia. Hak tu ambo malu sungguh lah. Takut jopo. Kalau tak jopo pun ambo berasa salah kalau ambo tak pergi dengan manusia. Pasal dia banyak tolong ambo. Allah Ta'ala tak tolong kita. Mu tak berasa malu sikit apa pun. Tuhan bekwah 5 kali sehari. Mu tak berasa malu sikit apa. Nampak tuan? Rupanya mau malu ke manusia daripada malu pada aku. Kita pun ngajilah kitab tauhid. Bila ngaji kitab tauhid, jumpalah syirik kufi. Nabi pun pesan dalam khutbah terakhir dia. Di antara intifati khutbah terakhir, Nabi kata, perkara yang paling aku takuti pada umat aku di zaman mutaakhir ialah syirik kufi. Aku tak rusing syirik jali, syirik yang terai-terai sembah batu kayu, tak ada. Tetapi syirik yang tersembunyi itu, khabar kepada kita. Kita malu kepada manusia, walaupun ada kerja pun tinggal kerja. Apa pasal nak pergi bekwah? Kalau kita makan pun tak apa, nak pergi tunjuk muka ya. Mu malu gitu sekali ke manusia. Bagus. Pasal mu nak ucap terima kasih ke dia. Tapi aku ni nak ayat bui. Gapa dia lagi? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gapa dia lagi aku tak bui kamu. Mu tak malu sikit gapo kat aku. Allahu Rabbi ya Karim.